Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa semua ya. Selamat berpuasa ya. Jadi untuk episod kali ni aku nak pergi solo camp lah. Plan asal nak buat motor camp. Lepas tu semalam tiba-tiba aku kena demam dan selsema. Jadi risau pula kan, demam dan selsema. Jadi demam dah okey dah, malam tadi telan Panadol, cuma ada selsema sikit lah. Jadi tu aku tukar plan dah, buat solo camping je lah, naik kereta je lah. Jadi destinasi kita untuk episod kali ni Taman Eko Rimba Lengging, Jelebu. Taman Eko Rimba Lengging, Jelebu ya. Aku mendapat berita yang tapak campsite di Taman Eko Rimba Lembing tu ada syarikat yang uruskan ya. Jadi lebih mudah kita nak nak berurusan lah. Lepas tu tapak camping pun ada yang baru, dia orang dah manage tempat tu. Jadi aku pun tak nak cerita panjang pun, aku pun tak apa nak jelas sangat. Nanti bila dah sampai ke destinasi nanti aku akan share lah macam mana keadaan campsite di Taman Eko Rimba Lengging. Okey, kita dah sampai simpang Taman Eko Rimba ataupun Hutan Lipoh Lengging ya. Last aku camping kat sini rasanya 2 tahun lepas. Sekarang kita kembali lagi ke Taman Eko Rimba Lengging ataupun Hutan Lipoh Lengging. Banyak dia dah buat dah ni. Dia dah buat banyak dah. Tapak-tapak kemah. Aku parking dulu. Nanti kita ronda-ronda lah. Okey. Alhamdulillah kita dah sampai dah. Tempat ni memang banyak perubahan lah. Memang banyak perubahan. Sangat banyak perubahan ya. Okey. Baik, aku tunjukkan lah apa yang berubahnya. Ini kejap aku cabut kamera ni kejap. Okey. Kalau kau nak tengok ni, nampak dia dah siap lot tapak kemah dah. Macam ni. Kalau korang perasan, kalau korang nampak T14 untuk motorhome, ground tent, RTT, camper car, motorcar. Nampak Okay, very good. Okay, yang lain kita tengok apa lagi. Apa lagi yang lain? Sekejap, aku setting sekejap.
Okey. Dulu aku camping kat sini lah. Kat sini, kawasan ni. Kawasan ni aku camping dulu. Jadi satu lot ni dia dah pecah kepada dua side lah, maknanya dua bahagian lah ni. Ni T15. Pak. Memang menarik lah. Belah sana tu dia dah buka tapak kemah. Macam cantik lah. Dah ada air, pipe. Sekejap cek air ni ada tak. Saya tak ada air. Nanti aku tanya lah. Saya tak ada air. Ni ada tempat apa? Tempat untuk korang nak BBQ. Ada orang tak buang sampah lah. Nah, ini aku tak pasti. Aku rasa ni plug point ni. Sekejap. Peraturan. Ni plug point. Ada plug point lah. Okey. Cantik. Okey, jom kita mula set kemah. Mula-mula kita pasang flashlight dulu untuk buat awning. Aku pilih kat sini T14 ni sebab sini ada redup sikit. Okey.
Baru lepas pasang flash sheet. Panas gila. Dalam puasa. Panas gila, penat. Okey, aku rehat kejap. Lepas ni kita sambung kemah pula. Okey. A few moments later. Sekarang pukul 4 petang. Aku baru lepas pasang kemah. Kemah ni aku baru beli. Cuaca panas sangat, jadi aku cuma pasang inner je lah. Macam tak hujan dia kan. Sebab kalau aku pasang je punya outer layer je yang waterproof tu, aku rasa panas gila. Jadi aku pasang inner je. Nanti kalau hujan barulah aku pasang outer layer lah. Jadi pukul 4 dah pukul 4. Cuaca memang panas lah. Berpeluh-peluh. Okey. Jadi aku rasa aku nak rehat kejap. Memang penat lah, dah haus kan. Bagi aku rehat kejap. Petang karang kita sambung dengan cari kayu api lah. Okey. Jumpa kang. Never really know what's going on.
Jom kita jalan-jalan. Sekarang dah pukul 5 suku. Jalan-jalan. Tengoklah tapak ni. Ni semua tapak camping ni. Nanti aku akan share lah dengan siapa kalau korang berminat nak apa? Kalau korang berminat nak camping kat sini, nanti aku akan share kan lah contact number dia. Kau boleh berurusan dengan dia lah. Senang je. Jalan-jalan cari kayu api sekali. Hari ini aku seorang je yang camping sini. Mantap. Tu tengok tu. Kau nampak kereta aku dengan kemah kan. Boleh parking kau kat dalam. Jadi kalau kau ada motorhome ke, ni memang tempat motorhome lah. Betul lah tu. Camper car, camper van, semua kat sini lah. Yang besar ni mahal ni. Harga aku akan share nanti. Ni semua kapak camping ni, T7, T6 semualah. Ke sana. Kayu. Kayu. Kita dekat hutan Lipo ni ataupun taman Eco Rimba ni, kita tak boleh nak potong pokok sesuka hati. Jadi kayu ni pun kalau kau nak senang kau bawa pada rumah je lah. Yang ini nasib je lah, kita ambil mana yang jatuh je lah. Hari dah guruh-guruh, jadi kita pasang outer layer.
Sekarang pukul 6.50 ya. Hujan dah start turun dah, renyai-renyai. Kayu api aku dah letak kat belakang ni. Jadi aku nak mula masak lah untuk buka puasa. Jom tengok aku masak apa. Tes. Mantap. Mula-mula kita masak nasi dulu. Nasi dah masak. Biar dulu. Letak sini. Nak masak air. Buat air. Buat Nescafe kot. Nescafe.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka syumdu bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemput berbuka puasa semua. Bismillah. A few moments later. Masa untuk tidur. Sekarang pukul 12 dah. Tidur. Bantal tak tiup lagi. Sebaik dia auto. Nah, tiup sikit je lah. Okay. Hari yang mencabar hari ni. Mencabar. Dalam ni panas. Jadi aku tutup ni je lah. Tutup inner je. Okey. Okey geng, tidur dulu. Assalamualaikum. Jumpa esok. Tomorrow. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Sekarang pukul 4.45. Sasul. Aku nak masak sahur ya. Untuk sahur aku simple je lah. Kuracap, instant kuacap, hot and spicy. Ya, kalau korang nampak. Dia macam kuih tiaw. Dia macam ni.
Dia bukan Maggi, dia keping-keping macam ni, nampak? Aku macam tak lena tidur malam tadi sebab tak macam ada anjing bising lah. Bunyi macam anjing gila. Aku tak tidur lena. Takut anjing tu kejar babi je. Hutan ni kan biasa lah. Tapi bunyi anjing tu ganas gila. Itu yang aku duduk dalam kemah, tidur pegang pisau. Bukan selera sangat pun nak makan. Lepas ni aku nak nak goreng sausage. Ada buat beli sausage malam. Jemput sahur semua. Bismillah. Minum Milo panas. Ni pemandangan pagi ya. Oi, syahdu gila. Hai. Hai. A few moments later. Aku nak pergi mandi dengan cuci ni. Cuci cawan-cawan dengan frying pan ni. Jom.
Ada orang ni blow apa daun-daun yang jatuh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The moonlight, summer sky, it was the best we ever had. And we'll stay on forever. We'll never have regrets. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. Okay, Alhamdulillah aku dah siap packing barang semua. Nanti korang tunggulah video ni keluar. Jadi satu pesanan kepada semua kaki camping, bawa plastik sampah ya. Jangan lupa bawa plastik sampah. Sisa makanan, plastik-plastik makanan masukkan dalam plastik sampah dan kita bawa balik lah. Okay, dilarang meninggalkan apa juga sisa-sisa makanan sampah di campsite. Baik, aku rasa setakat ini sahaja. Oh, sebelum tu lupa. Nanti di penghujung video ni aku akan sertakan sekali contact number untuk korang berurusan ya kalau nak camping di Taman Ekorimba Lengging ni. Okey. Kita jumpa lagi pada besok akan datang. Assalamualaikum.